Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 31. Rajah 10 menunjukkan isi padu dan kepekatan larutan natrium hidroksida sebelum dan selepas air suling ditambah. So, gambar yang pertama, bikar yang pertama sebelah kiri. Ini apa ni? Kalau unit dia mol per desimeter cube ni apa? Ini adalah kemolaran. Kemolaran larutan yang pekat. 2 mol per desimeter cube. Lepas tu 100 cm cube ni adalah isi padu larutan yang pekat. Bila ditambah air suling, larutan tu jadi cair kan? So kat sini baru betul guna istilah cair. So jangan guna istilah cair loosely like that. So kat sini 1000 cm cube ini adalah isi padu larutan yang cair, iaitu V2. Okey. So, kita nak cari apa? Dia nak cari kemolaran larutan selepas air suling itu ditambah ni. Okey, iaitu dia nak cari kemolaran larutan yang cair. So, kita bagi M2. So, kalau tengok balik muka surat 164 buku teks, ada formula penghitungan ini. M1V1 sama dengan M2V2. Kita akan guna yang tu. Okey, kalau you tak nampak, kenapa nak guna apa ni? Formula penghitungan yang itu, nanti you kena tengok baliklah video yang saya terangkan tentang larutan aqueous ni. Okay. So, ini M1V1 sama dengan M2V2. Biasanya, kita letak yang nombor 1 ni adalah yang pekat tu lah. Yang cair tu kita letak M2. Kita letak 2. So, yang dia nak cari adalah yang ni. Okay. So, basically, kalau kita nak jadikan dia ni perkara rumus, M2 sama dengan M1V1 over V2. Yang ni matematik tau. Ini dah jadi macam algebra. Bukannya kimia. So, that's why matematik you sangatlah penting untuk mahir lah. Tak boleh ala kadar je, tak boleh. Okay. So, lepas tu kita ni letaklah nilai. So, 2 saya letak nombor je Okay, lepas tu 100 cm cube. Saya tak tukar unit. Sebabnya sama je, nanti you cancel off unit. Kalau you nak tukar unit, boleh kepada desimeter cube. Tapi saya tak tukar lah. Okay, lepas tu letak 1000 kat bawah ni. So, you cancel off macam ni. 2 bahagi 10. Gerak je lah titik kan. Dapatlah 0.2 mol per desimeter cube. Senang kan kimia? Subjek paling senang di dunia. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.